Bag ni aku panggil dia bag kangaroo. Sebab apa? Sebab kalau kau buka zip dekat sini kan, dia akan ada lagi satu extra bag. So korang just beli satu je bag, tapi korang akan dapat lagi satu extra bag. So ni bag daripada Ulanzi tau guys. Zip yang first ni kau boleh simpan kau punya laptop. Setakat laptop 16 inci tu memang tak ada masalah kau nak simpan kat dalam ni. Zip yang kedua pula dia ada lagi banyak space. Dekat situ ada dua compartment yang ada jari-jari macam tu. Lepas tu ada zip lagi dekat bahagian belakang tu. Bahagian satu lagi tu pun dia ada satu compartment zip. Dekat bahagian tepi tu pula kan dia ada macam double zip macam tu. So kau buka je serentak, and dekat sini dia ada magnet juga. Dekat compartment tu kan kalau kau buka dia ada satu lagi bag yang aku cakap dekat awal video tadi tu. Bag tu pun dia ada double zip macam ni, and dia ada magnet juga dekat situ. Macam aku kan, bag ni aku letak barang-barang kamera. Dekat bahagian dalam tu dia ada dia punya hard case juga, and benda ni kau boleh customize. Kau lipat je kau nak bentuk macam mana. Ada zip dekat bahagian sini, compartment dia pun boleh tahan besar. Lepas tu dekat belah satu lagi ada dua compartment yang macam ni. Dekat bahagian tepi tu pun ada lagi satu compartment, and belah satu lagi pun ada juga compartment lain. Macam aku biasa letak aku punya kamera and aku punya lens je kat sini. Lepas tu dia ada bagi tali ni juga. So korang boleh galas macam ni. Kita balik dekat dia punya bag galas. Dekat bahagian sini ada lagi satu zip yang ada compartment boleh tahan besar juga, and bag ni kau boleh letak dekat luggage juga, so dia takkan jatuh. Dekat bahagian tepi tu pun kau boleh letak lagi barang lain. Ni yang last guys. Dekat bahagian bawah bag galas ni kau boleh letak korang punya tripod kamera macam ni.